Assalamualaikum, mana Ca pagi ni. Assalamualaikum semua dan selamat kembali dekat channel saya Ide. Okey, alhamdulillah temu lagi kita dekat channel aku ni. Alright game, macam mana apa tengok tajuk aku ni, yang mana aku nak review dekat hampa sepijit lagi water matchbox. Yang ni macam exotic car juga yang aku pernah review sebelum ni, macam Ferrari, McLaren kan. Aku pun dah bagi tahu dekat hampa yang aku nak start collect water exotic kan. So yang ni salah satu water exotic pada matchbox 2018 Bugatti Divo. Okey. Yang ni tarikh keluaran dia 2020, kira baru lagi 5 tahun lepas punya kereta. Okey. So jom aku review dekat hampa 2018 Bugatti Divo ni, okey. Jom. Okey geng, so ni aku nak review dekat hampa matchbox 2018 Bugatti Divo. Okey, macam kereta ni aku beli sebab dia macam exotic car, macam McLaren, Ferrari, Koenigsegg hari tu yang aku pernah review. Dia punya design lebih kurang macam tu lah, tu yang aku beli kereta ni. Okay, so first kali kita tengok dulu dia punya kotak. Soft corner cantik nampak. Ni ada curve sikit lah dia punya kotak. Tak ada masalah. Ni mungkin sebab masa postage daripada Shopee tu dia melengkung sikit. Okay, so soft corner atas tak ada. J-hook cantik, tak ada urat, tak ada. Yang ni ada urat, ni ada urat sikit nampak. Tapi tak masalah, sikit lah. Okay, belakang cantik. So untuk collection ni dia ada 100 biji. Yang ni nombor 39 tahun 2020 macam aku beritahu tadi. So harga ni dia make in mana? Harga saya ada 45, aku beli RM10 lah. Make in mana kat belakang ni tulis lah make in mana ni. So siapa tahu harga ni make in mana nanti beritahu lah. Tak tulis belakang ni. Okay, so kita tengok dia punya detail kereta. So kereta ni tengok lampu dia macam ni kan, tapi detail lampu dia hampir lah yang ni. First time aku tengok kereta matchbox yang detailing dia macam hampir tau. Lampu macam tu dia bagi. Belakang okey, cantik, detail nampak dekat grey semua cantik. Bumper warna grey. Bumper dia grey, base dia grey. Tapi ada ni nombor plate Divo, lampu merah, ada lining biru, sport ring chrome. Sport ring dia chrome aku zoom tu, sport ring dia chrome. Tu ada lining biru lagi. Dalaman dia interior warna biru tu warna biru. Left hand drive. Cantik lah. Dia punya cutting design dah macam Ferrari, Lamborghini, untuk Bugatti Divo ni. So siapa nak collect kereta-kereta exotic yang macam ni, aku letak link kat bawah ni, boleh beli kat situ lah. Harga pun RM10 lah. Yang ni bukan harga betul dia ni. Yang ni mungkin seller dah turunkan harga sebab aku rasa yang ni tak ada collector, tu yang dia murah lah. Okay, so kalau ada benda nak tanya boleh komen kat bawah. Jumpa lagi dekat next video aku yang akan datang. Jangan lupa subscribe, komen, like dan share. Okay, bye. Assalamualaikum, mana Ca pagi ni.